Okey. Ini soalan yang sering ditanya dan menjadi perbincangan di antara orang-orang awam, iaitu apakah kita masih boleh untuk bersahur selepas waktu imsak? Hadirin yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, imsak itu diberikan oleh para ulama adalah untuk ihtiyat ataupun langkah berjaga-jaga untuk kita makan sebelum masuknya waktu subuh. Dan waktu subuh itulah yang sebenarnya waktu yang tidak boleh lagi untuk kita bersahur. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam satu hadis dinyatakan, inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktub. Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, iaitu untuk azan yang pertama. Dan Nabi sebut fakulu washrabu. Walaupun Bilal dah azan ketika itu, tetaplah makan dan minumlah sehingga hatta yunadiya ibnu ummi maktub, sehinggalah berkumandangnya azan daripada ibnu ummi maktum. Maknanya dalam tempoh Bilal azan sehingga tempoh ibnu ummi maktum azan, tempoh itu masih boleh untuk makan ataupun untuk kita bersahur. Dan dengan ini tertolaklah yang mengatakan bahawa lepas bila azan je kita boleh makan sedikit. Tak boleh. Bila dah masuknya waktu subuh, dah azan, maka apa sahaja makanan yang ada di dalam mulut kita, walaupun kita masih tengah mengunyah, wajib baginya untuk mengeluarkan makanan tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.